balik kepada Allah, bawa dua ni yang disebut sebagi ni. Tuan-tuan bawa dua ni. Satu, tuan-tuan mesti bawa bekalan yang melekat kat badan, yang kekal dalam kubur. Itu penting, yang kekal kat badan. Apa dia? Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Puasa fardu, puasa sunat. Tuan-tuan sekalian, zakat fardu, zakat sunat. Zakat sunat ni sedekah lah sebenarnya. Bawa lah. Yang kedua, bekalan yang dari atas, yang kita tinggalkan, yang mengalir. Dua ni kena tinggalkan. Nak bertemu Allah, jangan langsung tak bawa bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu perkara yang orang lupa, di mana antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ada satu bulan tengah-tengah tu namanya bulan Sya'ban. Dalam hadis ada sebut di mana bila masuk bulan Sya'ban ramai manusia lupa, ramai manusia lalai. Kenapa lalai? Sebab dah masuk Sya'ban masih lagi tak ingat dan nak masuk Ramadan. Leka, lalai, tak nak buka Quran lagi, tak nak berpuasa sunat nak menjelang Ramadan, tak nak berzikir, tak nak bersedekah, tak nak sembahyang berjemaah di surau dan masjid. Nabi kata antara waktu tu ramai orang lalai. Ramai orang buat tak tahu, tak buat persiapan nak masuk Ramadan. Dah dekat sangat ni lagi lalai. Ada orang ketika ini berpusu-pusu mencari baju raya. Sebab apa? Sebab tak nak beli ketika Ramadan. Bagus jugalah dalam ketika kita nak beli baju raya dekat Sogo tu dan tempat-tempat lain. Jangan lalai untuk kita buat persiapan nak sambut Ramadan. Baik, satu kitab ada sebut, tuan-tuan sekalian, bermula 16 Sya'ban Nabi SAW buat persiapan fizikal. Rohani memang dah lama buat, tetapi ada satu persiapan fizikal yang tuan-tuan dekat taman ni, yang datang malam ni, apa persiapan dia? Nabi SAW akan membersihkan rumahnya sebersih-bersihnya. Membersihkan rumah. Kalau surau buat gotong royong. Namanya gotong royong nak menyambut Ramadan. Nampak? Kan? Jadi kita meninggalkan rumah kita. Ulama menggariskan bila kita masuk 16 Ramadan Sya'ban, rumah kita yang patut kita bersihkan nombor satu ialah tempat kita nak makan besok, iaitu ruang dapur dan tempat makan. Kerana tempat itulah tempat kita nak bangun sahur dan kita nak berbuka puasa. Maka Ramadan nak masuk ni, dia akan masuk ke dapur. Bersihkan dapur, bagi kilat apa tu dapur tu, sampah buang, lantai di mop, kan? Jangan sepak-sepak, sebab kita nak masuk Ramadan ataupun Ramadan nak datang. Tempat yang kedua yang tuan-tuan kena bersihkan tak lain tak bukan ialah satu bilik khas yang tuan-tuan ingin ibadat pada bulan Ramadan. Ramadan masuk, mana nak pergi ni? Oh, dia masuk bilik ni. Okey, ada orang dia tak masuk bilik, dia akan berada di ruang tamunya. Di ruang tamunya ramai yang buat ibadat malam, tahajud dan sembahyang duha dan sebagainya. Tuan-tuan, kemaskanlah rumah tuan-tuan itu. Jangan bersepah-sepah. Ada masa lagi ni, kan? Singkat sangat, tinggal 7-8 hari je lagi pun, bukan lama. Tempat yang ketiga yang tuan-tuan kena bersihkan ialah bilik air. Bilik air rumah kita banyak tuan-tuan. Kalau rumah 2 tingkat, 3 bilik air. Kalau buat renovation, 4 bilik air. Semua bilik air itu kena kita bersihkan. Kilat-kilat
Bukan bermakna tempat kotor tu kita biar kotor. Tak, kita nak kilatkan bilik air sebab Ramadan masuk situ. Kenapa? Kita sentiasa ambil wuduk, mandi dan sebagainya untuk buat ibadat. Ada masa kita akan baca Quran, ambil wuduk. Kita nak semayang duha, ambil wuduk kat situ. Kita nak semayang malam pun ambil wuduk kat situ. Ada rumah kawan saya, bilik wuduk khas dia buat dekat satu tempat lain. Dia buat rumah dia tu ubah suai, ada tempat wuduk khas. Dia tak nak campur dengan bilik mandi dan bilik buang air besar. Dia ada tempat wuduk khas bilik bawah. Saya pergi rumah dia, ada tempat wuduk khas tuan-tuan sekalian. Macam masjid surau dia buat. Yalah, bilik dia besar, bolehlah buat. Kita bilik kecil, payah sikit. Maknanya bila dia wuduk saja, dia tak kacau tempat bilik air yang kita mandi dengan berak yang campur tu kan. Kan sekarang kan rumah kita kan campur bilik air dengan bilik berak. Bilik berak ke nama dia? Apa nama ya? Tandas. Kan campur. Rumah bapak saya dulu tahun 74 asing. Tandas berak lain, mandi lain. Itu yang sebaiknya. Arkitek dulu dia fikir macam tu. Arkitek sekarang nak senang je, campur je lah. Tapi Alhamdulillah, walaupun dia campur, tetap tandas itu ditutup. Iaitu mangkuk tandas ditutup. Okey sikit lah. Tetapi kalau dalam bilik air itu tandas open, tuan-tuan sekalian, kotor tuan-tuan sebenarnya. Kotor. Kan? Situ kita mandi, situ kita berak, situ kita ambil wuduk. Tak sesuai lah. Kan? Itu sebabnya ada orang berusaha tuan-tuan sekalian, dia ada duit lebih sikit, dia buat wuduk di luar. Macam rumah kawan saya lah. Dia ada 6 bilik tuan-tuan sekalian. Dia ada 6 ke 5, tak ingat saya dah. Bilik bawah dia buat tempat wuduk. Settle. Tuan-tuan, ada satu lagi last yang tuan-tuan kena bersihkan, yang orang tak ambil pot sangat, biar gitu aja. Rumah orang Islam ni kena bersih tuan-tuan. Kita malu dengan bangsa lain kemungkinan lah. Orang Islam ni jangan kata bersih ni tak ambil pot sangat, janganlah gitu. Dia bersih ni serba bersih, semua sekali kena bersih. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita akan muhasabah diri, macam ni rumah orang, rumah aku jangan macam ni. Ramadan nak masuk rumah kita tuan-tuan, dia akan pergi ke Carpos tau. Carpos kita ada pagar automatik, pagar manual. Yang automatik ni yang ada duit banyak sikit. Automatik kan, tak payah buka kan, hujan tekan buka, tutup. Bila rosak gugur rambut. Tak? Bila rosak itu automatik pening nak repair. Yang manual tak masalah, turun kereta buka sendiri. Dekat Carpos kita tu ada rumah orang yang kita pergi, minyak hitam bertabur tuan sekalian. Tinnya hitam tu, tongnya hitam tu bertabur-tabur. Mana letak kotak tak buang, kotor ya Allah. Kasut selipar tak susun. Yang bela kucing ada 6 sangkar tuan sekalian, busuk pula, jiran sebelah marah. Yang bela arnab dekat depan rumah, bau busuk tai dia, jiran kita dah bergaduh. Itu yang susah hati bila kita bela binatang yang berak-berak ni. Hamster, bela burung, kuk, hari-hari berkokok betul. Jiran sebelah pening kepala lah. Apa ni? Buat pengaduan dekat MPKJ kadang-kadang bergaduh tuan-tuan sekalian. Kan? Tu yang kita tak nak tu. Ruang tamu saya tengok satu rumah tu bersih, kilat tuan-tuan. Rumah orang Islam ni tuan-tuan sekalian, tal kilat je. Tepi-tepi semua tak ada. Masuk kita ngam dah. Tak adalah kasut dekat atas, kasut dekat atas kereta, helmet tas sana helmet, bawah helmet. Ya Allah, pening kepala. Ramadan nak masuk ni. Rumah orang Islam macam ni ke tuan-tuan sekalian kan? Kadang barang-barang renovation tidak diambil. Ya Allah,
Itu mestilah. Okay? Jadi semoga tuan-tuan doa yang dibaca oleh imam tu dikabulkan Tuhan. Tapi saya ingatkan tuan-tuan, bila nak baca doa yang dibaca oleh imam ni, janganlah kita tinggalkan rejab tu. Kesian rejab tu. Rejab dah habis kan. Kadang-kadang imam baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baghlighna Ramadan. Rejab dah tak ada dah. Apa hal? Rejab tu bulan tetap on. Tahun depan lah pula. Betul tak? Jangan tinggalkan rejab tu. Allahumma barik lana fi Rajabin. Itu tak? Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alih-alih ada yang baca, tak salah pun, tapi bagi saya jangan tinggal rejab tu. Rejab tu kecil hati lah. Apa ni? Mentang-mentang aku dah tak ada buat tu, dah berlalu, kau tinggalkan aku kan. Dan doa tu tuan-tuan kan 3 tu kan. Yang ada yang bersisih pendapat tak perlu baca doa tu. Itu dia orang tu nak berbahas ikut dia orang lah. Kadang-kadang ada juga apa tu, golongan-golongan yang tak setuju doa tu. Saya tak nak bergaduh, biar je lah. Bukan pandai pun. Habis. Baik tuan-tuan sekalian, yang kedua, hidup kita ni simple tuan-tuan sekalian, ada 3. Tuan-tuan kena buat 3 ni. Sama ada nak masuk Ramadan ke tak masuk Ramadan ke, 3 ni tuan-tuan kena buat. Sebagai orang Islam, buat 3 ni. Apa yang pertama? Yang pertama, bila kita buat amal ibadat, jangan bagi tahu orang. Nombor 1. Tuan-tuan, simple tuan-tuan. Tuan-tuan buat amal ibadat, jangan bagi tahu orang. Kaedah sekarang bagi tahu dengan cara ambil gambar selfie, post. Kaedah sekarang. Dulu tak ada kaedah post tu, cerita kat orang. Woi, aku semalam tahajud lah, tu zaman dulu. Ataupun datang ke pejabat dalam keadaan yang mengantuk. Apa hal tu mengantuk ni? Oi, letih malam tadi oi. Apa hal? Alah, macam tak tahu. Faham? Tahajud. Itu bagi tahu tak? Tuan-tuan baca Quran, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan pergi ziarah orang, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan buat benda baik, jangan bagi tahu orang. Diam-diam sudahlah. Tuan-tuan pergi tawaf, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan pergi sa'i, pergi ziarah mana ke apa ke, jangan bagi tahu orang. Biarlah Allah yang tahu. Cuma ada satu ibadat yang dibenarkan kita tunjuk ke orang, iaitu sedekah. Itu boleh. Dalam Quran pun sebut sedekah boleh kita bagi tahu orang. Artinya sedekah terang-terang boleh, dan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Lebih baik antara yang terang-terang, sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Tuan-tuan sedekah je dan diam sudahlah. Tuan-tuan zikir 4,000, jangan beritahu orang, dan diam sudahlah. Tuan-tuan balik kampung ziarah mak ayah, tak payah beritahu orang dekat dalam Facebook, hari ni balik kampung ziarah mak ayah. Tak payahlah, dan diam sudahlah. Kita bimbang, kita bagi tahu itu kepada orang, kita bimbang kita punya pahala tu kosong. Sebab ada perasaan kat situ. Kita kena ingat, luar kita ni ada syaitan. Syaitan ni cocok sikit, habis kita. Macam kita kuat, baru nak pergi kuliah maghrib je, syaitan sentik sikit. Kau nak pergi buat apa? Engkau kan profesor. Yang tu Ustaz Yusri je, tak ada apa pun. Dia pun cakap bab riba je pun. Kau kan power. Ya tak ya juga. Hanya main-main. Dia jentik sikit je. Okey, Kursi Surau Villa Mutiara ni hantar mesej dekat semua orang. Okey, kuliah subuh besok. Okey, dia pun nak pergi. Baru keluar je semayang subuh, nak dengar dah ni, kau balik je lah. Kau balik je lah. Kau kan cikgu. Kau kan cikgu agama. Kau kan power. Alah, simple aja. Kan. Dia balik.
Tuan-tuan ingat tuan-tuan power ke? Gagal tuan-tuan, jangan pasal. Sebab ada makhluk lain yang menjahanamkan kita dan ada makhluk lain yang bukan tak yang nampak pun menjahanamkan kita juga, yang macam kita lah si fizikal ni. Tak payahlah datang kuliah-kuliah ni, dia hasut pula. Mengarut dia tu, mengarut dia kan. Jumpa musi surau, gugurkan ustaz ni, mengarut dia. Ni lagi jahanam. Musi surau pula terpengaruh, betul tak betul juga kan, mengarut juga, sama juga. Tak ada apa pun, dia cakap benda-benda agama je, apa ngarutnya? Kecuali lah dia cerita pasal K-pop, itu mengarut lah, K-pop je. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kita tak kuat tuan-tuan sekalian. Itu sebab kita zikir pada Allah dan elak daripada gangguan syaitan. Syaitan ni dia, sebab dia tak nampak lah dia power. Cuba tuan-tuan halimunan tak nampak, tuan-tuan power lah kan. Betul, tuan-tuan tak nampak, masuk dekat mana-mana tempat kan, relax tengok orang kan bisik kat orang. Okey lah tuan-tuan, benda-benda macam tu kita kena elak supaya tidak diganggu oleh syaitan. Syaitan ni lah merosakkan kita, rosakkan hati kita. Macam tu tadilah kan, bawa angkat takbir je dah hati sebut imam ni bangang, imam ni tak bagus, baca tak apa-apa dah, baru angkat takbir dah cakap macam tu. Dah syaitan dah bagi tahu engkau lagi bagus bacaan engkau daripada imam tu. Habis lah. Dah dia kori tuan-tuan sekalian. Ni yang takut ni, dia kori belajar taranum jadi makmum mempelecehkan orang. Dah lah mempelecehkan orang tuan-tuan sekalian, hina lagi, tak nak. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Simple hidup ini, apabila orang buat baik pada kita, orang tolong kita, jangan berat nak ucap terima kasih. Orang sekarang berat nak ucap terima kasih, kedekut ucap terima kasih. Isteri kita jarang ucap terima kasih pada suami, suami pun tak ucap terima kasih pada isteri. Itu confirm diam. Terima kasihlah Zaleha kerana awak masak ini sedap. Pernah tak kita cakap macam tu? Tak pernah lah. Minta ampun lah. Terima kasihlah Zaleha sebab hari ni awak jaga saya dengan baik. Ada macam tu? Tak ada. Isteri lebih-lebih lagi tak terima kasih pada suami, walaupun dah bawa pergi Langkawi, tak ada. Terima kasih bang sebab bawa saya pergi Langkawi, alhamdulillah. Dia diam. Kenapa tu? Sebab ada benda yang tak dapat lagi. Pergi Langkawi pergi dah, tapi pergi saja tak bawa pinggan mangkuk tu, yang marah kan. Betul, kadang-kadang perempuan ni kadang-kadang ada masa dia jadi gelong sikit tuan-tuan sekalian. Aku dah bawa macam-macam, nak marah lagi. Dah bawa pergi Lotus, pusing bawah, marah lagi. Bang, petang ni boleh tak bawa saya pergi ke Peroga? Kenapa? Nak beli durian. Okey, duit abang tau. Yelah, pergi. Baik, beli. Bang, nak Blackton. Nak mampus kan? Blackton beli. Balik marah lagi. Tu perempuan, dia lupa diri. Laki tak macam tu. Laki dia cool je. Itulah perempuan. Itu sebab perempuan, bila Nabi naik Mi'raj tu sekalian, Nabi diperlihatkan dalam neraka, paling ramai perempuan. Sebab itulah kufur nikmat. Dah dapat ni, tidak berterima kasih kepada suaminya, tidak menghargai suami yang soleh dalam ni. Soleh semua ni. Yang datang surau Villa Mutiara ni soleh semua ni. Soleh lah tuan sekalian. Yang jadi imam tadi lagi soleh, sebab dia imam. Mesti isteri suka, suami aku imam, suka lah.
Tuan-tuan, cerita ke orang, suami aku imam tau, kau jawab pasal suami kau ada. Cerita kan, suami saya Bilal, suami saya pengurusi surau tau. Kau ada. Kau suami kau siap kan? Siap apa dia siap? Peleceh orang pula. Tuan-tuan, ucap terima kasih bila imam selesai bagi salam di sembahyang sunat, dia nak keluar, salam dia, terima kasih tuan imam sebab jadi imam hari ni. Ada yang buat macam tu? Tak ada. Terima kasih tuan Bilal sebab azan hari ni. Ada buat macam tu? Tak ada. Datang ustaz di surau tuan-tuan, habis dia bagi kuliah maghrib, kuliah subuh bagai, sesiapa saja tuan-tuan ucap terima kasih kat dia. Terima kasihlah ustaz bagi kuliah pagi ni. Ada macam tu? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Ada tak kita ucap terima kasih pada siap yang buat air tongkang langgang tu? Tak ada. Balik gitu je. Ucap terima kasih tuan-tuan. Hatta bersama isteri layan kita waktu malam di bilik khas tuan-tuan sekalian. Bilik khas kan, baik. Habis saja ada suami ucap terima kasih? Tak ada. Dia akan berada di tepi pucuk katil memendam perasaan. Dah selesai je. Betul tak? Ucap terima kasih pada isteri-isteri melayan kita dengan baik, pahala dia besar, pahala sedekah, kata Nabi. Sahabat tanya, adakah benar, betul ke bersama isteri ni dapat pahala sedekah? Ya. Maka bila kita bersama isteri hari-hari, itu yang bagus, bersedekah. Ni tak malam Jumaat, malam Jumaat. Ini tak betul ni. Bukan tak betul, malam Jumaat je. Jadikanlah malam lain juga malam Jumaat. Isnin pun malam Jumaat, Selasa pun malam Jumaat, Rabu pun malam Jumaat. Ini yang saya sebut dekat surau saya. Balik ke? Balik malam Jumaat pada Isnin. Pakcik tua tu sebut. Tua dah tu. Kenapa pakcik cakap malam Jumaat? Ini yang masalah ni. Malam Jumaat dengan isteri patut hari-hari, itu yang betul. Sikit-sikit malam Jumaat, sikit-sikit malam Jumaat. Jangan macam tu. Pahala sedekah tuan-tuan. Habis bersama isteri, ucap terima kasih. Isteri ada tak ucap terima kasih pada kita? Tak adalah. Bang, terima kasih ya bang. Tak ada. Kita ucap terima kasih. Orang yang ucap terima kasih kepada manusia, bererti dia ucap terima kasih kepada Allah. Dekat sekolah bagus, anak murid selalu ucap terima kasih. Alhamdulillah. Anak murid, saya dah berkhidmat sebagai guru ni, minta maaf lah kena sebut kan, 25 tahun. Baik, terima kasih ustaz, terima kasih ustaz, terima kasih ustaz, sama-sama. Macam tu. Terima kasih. Okeylah, budak-budak kan. Doa budak-budak kan mabul. Doa saya jahanam, dosa banyak. Budak tak ada dosa. Dia angkat tangan je, ya Allah berkatilah ustaz kami, ya Allah, ya Allah. Budak jah 1 doa, budak jah 4 doa, budak jah 3 doa, budak jah 5 doa, yang bersih-bersih ni tuan-tuan sekalian, ya Allah. Soleh ahlul jannah. Budak-budak kan. Assalamualaikum Ustaz Soleh. Itu benda dah, dia mana dapat pun tak tahu, tak ajar pun. Soleh alim ahlul jannah. Dia kata kita ahlul jannah. Every day, setiap hari dia cakap macam tu dekat cikgu-cikgu dia. Tu yang cikgu-cikgu tu senyum saja, tapi bila budak buat hal, lempang juga. Kawan saya kena denda dengan parent sebab apa, lempang budak. Apa tu, kena bayar 4,000. Bukan kena denda, dah parent bawa pergi KPJ kan, dia lempang, pecah gendang telinga. Dia bawa pergi KPJ lah Yus. Dia tak bawa pergi pasal kerajaan. Jahanam aku, pinjam rakyat tu. Lempang budak. Tersalah lempang, kena telinga, pecah ke gendang. Bapak
Bapak ni bukan marah pun, bawa pergi KPJ, claim kat cikgu. Jahanam aku. Main-main. Jangan lempang budak, jangan lempang hatinya. Macam tu. Kenapa tak buku? Nenek saya baca. Okey, sabar. Okey, duduk. Tak payah belajar. Settle. Biar je. Lama-lama dia okey lah. Kenapa tak buat kerja? Saya malas lah ustaz. Tak ada mood nak belajar. Tak belajar. Okey, duduk. Tak belajar. Settle. Tak payah marah, tak payah maki, tak payah nak peli pun tak boleh. Haram sekarang ni. Macam tu tak boleh. Pun tak boleh. Ada lampu keling pun tak boleh. Teling tak boleh, semua tak boleh. Sekarang buat kaedah macam tu. Senang tuan cikgu ni. Tuan-tuan anak cikgu suruh cikgu, senang je. Ngajar, tak buat buku. Okey, baik, duduk. Settle. Dia duduk diam. Kadang melukis lah dia. Kita ngajar dia melukis. Kadang dia buka buku Dragon Ball. Baca apa tu? Dragon Ball. Yelah, bacalah. Baca, relax. Apa? Itu kehendak dia. Habis. Itu selingan tu. Jangan mati sangat. Jangan perangai. Yang ketiga, bila kita buat salah dengan orang, minta maaf je lah. Senang minta maaf je, tuan-tuan. Kalau salah pun okey je. Ada tak suami minta maaf pada isteri? Minta maaf je lah. Isteri ada minta pada suami, jelah perempuan dia susah nak minta maaf. Laki okey. Buat silap minta maaf. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, polis menasihatkan semua jemaah masjid surau, bila ada masalah dengan jawatan kuasa, ini polis sebut sebab saya ada dalam pengurusi tu, tak payah buat pengaduan di polis ataupun SPRM, tak payah. Bukan jenayah besar pun. Sikit-sikit SPRM, sikit-sikit polis. Selesai sendirilah antara jemaah dengan jawatan kuasa. Kau tak puas hati dengan siapa? Dengan dia. Baik, jumpa dia. Saya tak puas hati dengan awak. Saya mohon maaf. Settle lah. Maaf je. Sampai polis buat aduan. Kenapa buat aduan ni? Pengurusi surau menetapkan tarawih 20. Pengurusi surau tak dengar cakap jemaah, ikut kata dia je. Geram, buat laporan polis. Polis pun kata apa? Ya Allah, polis dia tak nak ambil report yang boleh diselesaikan dengan cara baik. Ni polis kata ni. Sekolah pun sama. Parent buat aduan ke balai polis kerana cikgu hanya sebut sekian kepada anaknya. Boleh selesai dengan minta maaf je. Tak pergi bawa balai polis. Contoh, dah cikgu tu pula ditukarkan kelas lain, contoh kan. Polis kata saya ambil lah rekod ni kan, tapi itulah simple. Cikgu dah minta maaf, terimalah permohonan maaf cikgu. Tak boleh terima, habis. Kalau kita boleh memaafkan orang, itu adalah berjiwa besar, tuan-tuan. Macam pemimpin politik tersilap, dia mohon maaf secara terbuka, berjiwa besar tu. Pemimpin politik kan cakap sikit je, oh tersilap, saya mohon maaf lah, kan settle. Yang terima pula, terimalah permohonan maaf itu. Tahu lah tuan sekalian, orang tak nak terima maaf sekarang ni, orang nak saman je. Dia takut sekarang ni. Habis, tuan-tuan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi tiga kan. Tadi pasal Syaban Ramadan, saya macam tu je lah. Yang kedua pasal tiga. Yang ketiga, saya ambil kata-kata mufti wilayah itu. Itu mufti wilayah Persekutuan Profesor Madya Datuk Dr. Luqman bin Abdullah datang surau kami. Kan? Dia datang, tuan-tuan sekalian.
tengok betul ke ni mufti ni, kan sempoi sangat ni, kan sempoi tuan sekalian. Ni bagi ceramah ambang Ramadan dekat surau kami. Dalam banyak-banyak dia punya info, ini info yang saya paling ingat sekali. Saya nak kongsilah. Mufti wilayah, dia mufti ketiga yang datang surau kami. Mufti pertama Mufti Pulau Pinang, Datuk Dr. Syauqi. Yang kedua Mufti Selangor Anhar Opir, Datuk Seri. Ini mufti ketiga. Saya kata dekat AJK saya, boleh tak bawa semua mufti ke surau kami? Semua mufti, bawa semua mufti. Tuan-tuan, mufti ni kalau dia bagi ceramah, dia agak lain sikit. Dia lebih kepada, kadang-kadang lebih kepada hukum, lebih kepada benda-benda yang penting-penting, yang hebat-hebat lah. Tapi bila dia cakap tu lain sikit lah kan. Walaupun orang komplain, apalah mufti slow sangat lah. Memang macam tu tuan-tuan, takkan nak jerit-jerit. Allah. Ada 3 soalan yang Datuk Mufti tu tanya tuan-tuan sekalian. 3 soalan ni mesti dijawab dengan tepat, tak boleh menyimpang sikit pun tak boleh. 3 soalan ni tanya. 3 soalan ni siapa jawab dengan tepat dan baik, maka dia tahu siapa dia yang sebenarnya. Baik. Dia tanya 3 soalan. Dari mana kau datang? Sebab apa datang? Ke mana nak balik? 3 soalan. Simple tak? Simple tak sekalian. Tapi bila dia cakap tu, kita terkesan, simple je. Dari mana kau datang? Daripada Allah. Baik. Kalau siapa sebut daripada rahim ibu, betul tak tepat. Hakikatnya kita datang dari Allah. Bila datang dari Allah, tuan-tuan sekalian, maka tak adalah perasaan yang disebut perasaan sombong dan angkuh dan kepala batu. Tak ada. Orang yang ingat dia daripada Allah. Kadang ada manusia ni dia action sikit tuan-tuan sekalian, dia dah ada okey, dapat nikmat yang Allah bagi kat dia yang tidak ada pada orang lain, action. Satu ketika tuan-tuan sekalian, saya dah lama tak jumpa kawan saya tuan-tuan sekalian, jumpa balik selepas 20 tahun lebih tak jumpa. Dulu kan kat asrama kita sama-sama kan, sama-sama makan sepak terajang, so biasalah. Budak kita zaman sekolah kan. Zaman tu bila kita dah keluar sekolah, masing-masing ada haluan masing-masing, masing-masing sudah pun berjaya dan mesti ada dia punya tingkatan keilmuan tu kan. Tak samalah kan. Walaupun tak sama, kita tetap hamba Allah yang mesti ada sifat tawaduk. Jumpa kawan dekat Shah Alam, masa tu nak masuk ke JAIS. Entah anak berapa dah. Kita ni bab anak ni kita tak nak sembang tuan-tuan. Kita kalau boleh pergi mana-mana pun jangan sembang bab anak lah, sensitif sangat. Kadang-kadang lah kan, kadang-kadang balik kampung tanya, anak yang nombor 1 sekarang kat mana? Dalam hati, anak aku baru kena buang college. Nampak? Dia tanya anak nombor 1 sekarang kat mana? Nak jawab Allah kan. Dalam hati, anak aku baru kena buang college ni. Yang besar kan, sensitif buat anak ni kan. Tanya, anak dah berapa? Dalam hati, anak aku tak ada ni dah selepas 10 tahun ni. Sensitif tuan-tuan. Sebab anak ni kita kadang-kadang tengok jugalah siapa yang kita nak cakap tu. Kalau mungkin kawan-kawan yang boleh buat gurau tak apalah, yang tak boleh buat gurau kecil hati sekarang. Anak entah sekarang berapa? 4. Oh, tak boleh challenge anak lah, anak 8 dah. Sudah. Kita tak nak benda tu. Tak payah sebut ke orang benda-benda tu kan. Kita tak cerita ke orang, dia akan cerita. Anak saya ada 4 orang tu lah, serabut juga. Saya nak membesarkan dia. Yang pertama dah masuk universiti, yang kedua dah masuk universiti ini. Tak tanya pun sebenarnya pun, tak tanya.
Tapi itulah dia. Baik, yang kedua, kenapa datang? Tuan-tuan, ni yang paling penting. Tadi penting juga. Kalau sebut dari Allah, artinya kita jangan ada perasaan angkuh dan sombong kepada manusia. Sebab kita dari Allah. Sama je, engkau siapa pun. Baru nanti musik surau Anul Pelangi Sembunyi, saya contoh belagak. Contoh kan? Contohlah kan. Baru diangkat sebagai musik surau, cakap dengan orang lain macam. Itu contohnya. Baru beri gelaran ustaz oleh masyarakat. Masyarakat beri gelaran ustaz dekat orang ni. Mula bahal. Tegur tak boleh, tegur tak boleh. Sebab ada gelaran tu. Ingat, kita dari Allah. Ingat tu. Kenapa datang? Tonton sikit lagi ya, dah bunyi tu. Kenapa datang? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Datang ni ke dunia ni untuk ibadat, tak ada lain. Kerja ke kita buat kerja, itu nombor 2. 1, ibadat. 3, ke mana nak balik? Balik pada Allah. Bawa 2 tuan-tuan sekalian. Sebut sebagi ni tuan-tuan, bawa 2 ni. 1, tuan-tuan mesti bawa bekalan yang melekat kat badan, yang kekal dalam kubur. Itu penting, yang kekal kat badan. Apa dia? Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Puasa fardu, puasa sunat. Tuan-tuan sekalian, zakat fardu, zakat sunat. Zakat sunat ni sedekah lah sebenarnya. Bawa lah. Yang kedua, bekalan yang dari atas, yang kita tinggalkan, yang mengalir. 2 ni kena tinggalkan. Nak bertemu Allah, jangan langsung tak bawa bekal. Budak sekolah, datang sekolah, bekal tak bawa, duit tak bawa, lapar. Tiba-tiba ada kawan datang, bagi roti sebahagian, kenyang. Sebab apa? Ada supporter. Okeylah, ada support. Tuan-tuan, 2 ni kena jaga baik. Yang kekal, bawa masuk dalam kubur. Tapi jangan tinggalkan yang kedua, yang orang support daripada atas. 3 sistem. Pertama, ilmu yang tuan-tuan ajar pada orang tu akan buat ilmu tuan-tuan mengalir. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan tuan-tuan. Yang ketiga, namanya sedekah jariah. Tinggalkan 3 ni. Maknanya masuk kubur, yang ada kat fizikal kita tetap ada, tetapi yang ke atas tetap ada support, nama supporter. Ngam. Kalau kita bawa yang kekal tu tak cukup, ni bantu. Kira ilmu bermanfaat kita tak ada sangat, kononnya kita tak ajar orang pun silap. Sebenarnya kita dah ajar dah. Ajar pada anak kita first, bila dia lahir kita azan, kita ajar dia ilmu tauhid. Tuan-tuan, kita ajar anak kita ilmu tauhid. Bila dia baby tu, kita kan azan, itu ilmu tauhid kat dia. Bila dia membesar dengan ilmu tauhid yang dibawa, ayah dapat pahala sampailah anak tu mati, tuan-tuan mengalir pahala. Okey, tuan-tuan, itulah 3 soalan yang tuan-tuan kena jawab betul supaya tuan-tuan jadi manusia yang benar-benar manusia. Kita tak nak jadi manusia yang sombong. Sombong kita tak nak sombong lah. Cara cakap kadang sombong kan. Kadang-kadang macam ustaz macam saya pun cakap pun sombong dalam ceramah. Kadang-kadang. Jangan. Contohnya sombong tu, kita rasa kita bagus, yang lain tak bagus. Kan? Okey, mudah-mudahan pagi ni tuan-tuan dapat manfaat. Saya mengucapkan selamat sampai, bukan selamat menyambut, selamat sampai ke Ramadan. Saya sambut biasa, selamat sampai. Sebab apa? Kita belum tentu sampai ke Ramadan. Lagi hari ni, lagi lebih kurang 7 hari lagi, tuan-tuan sekalian. Wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan doalah, kalaulah Ramadan tahun ni ada Ramadan takhir, buatlah semaksimum terbaik tahun ni. Mana tahu tahun depan tak ada kan, meninggal. Buat yang terbaik untuk tahun ni. Okey, wallahu a'lam. Kita jumpa balik di siri-siri yang akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.